أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Surah Luqman ayat 10 sehingga ayat 15. Maksud ayat, dialah Allah yang menjadikan langit itu dengan tidak ada tiang, sebagaimana yang kamu melihatnya. Lalu dia memacakkan di atas muka bumi ini bukit bukau, gunung ganang yang besar dan teguh, menjadi paku dan pasak kepada bumi, supaya ianya tidak bergegar dan bergerak. Ini semua untuk membolehkan kamu tinggal dan berjalan di atasnya. Di bumi ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berbagai jenis binatang, dan kami turunkan air dari langit yang hujan, lalu kami tumbuhkan dengannya pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasang. Semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan tanda-tanda kebesarannya. Maka perlihatkanlah kepadaku apakah yang boleh dijadikan oleh sembahan-sembahan mereka, anggapnya sebagai Tuhan lain dari Allah. Bahkan orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dan sesungguhnya kami telah memberi kebijaksanaan, yakni hikmah, kepada Luqman. Dia meminta supaya Luqman bersyukur kepadanya. Siapa yang bersyukur? Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka kebaikan syukur itu ialah kembali kepada dirinya sendiri. Manakala sesiapa yang kafir dan ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah, ketika Luqman berpesan kepada anaknya,
di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Janganlah engkau menyekutuai Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Dan kami telah berpesan kepada manusia supaya melakukan kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesulitan yang amat sangat dan menyusunya dalam masa 2 tahun. Maka kamu hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali kamu semua. Dan jika kedua ibu bapa memaksa kamu untuk mempersekutukan dengan aku, yakni Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Dan dekatilah serta dampingilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, yakni golongan yang istiqamah dengan din Islam. Kemudian kepadaku kamu akan dikembalikan, dan aku akan menceritakan kepadamu setiap apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Surah Luqman ayat 10 sehingga ayat 15. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang kekuasaan Allah. Di antara kekuasaan Allah iaitulah menjadikan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara kedua-duanya. Seperti mana ayat kita baca ayat pertama, iaitu ayat yang ke-10. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah yang menciptakan langit dengan tidak ada tiang. Berkata Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri dan Qatadah, langit itu tidak mempunyai tiang. Dan berkata Ibn Abbas, ada tiang tetapi kamu tidak nampak tiang. Maka masalah ni khilaf. Ada yang kata ada tiang, ada yang kata tak ada. Sama ada tak ada ke tak ada ke, maka itu menunjukkan kebesaran Allah. Kalau ada sekalipun tak nampak tiang, hebat juga Allah. Ini merupakan masalah khilaf. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut Badi'us samawati wal ard. Ada ketika lain Allah Ta'ala tak sebut dengan Khalaqas samawati wal ard, tetapi Allah Ta'ala sebut dengan Badi'us samawati wal ard. Perkataan Badi' dengan Khalaqa, kalau terjemah secara langsung sama makna. Badi', Khalaqa, cipta. Tetapi Khalaqa kebiasaannya digunakan kepada perkara yang telah pernah diciptakan. Berbanding dengan perkataan Badi'. Badi' dengan makna perkara yang diciptakan yang belum ada contoh sebelumnya, maka disebut dengan Badi'. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, fa inna kulla bid'ah dalalah. Daripada perkataan Badi' maka lahir bid'ah. Bid'ah dengan makna perkara yang tak pernah dibuat sebelumnya. Itu makna bid'ah, yang Nabi tak pernah buat. Maka langit bumi merupakan ciptaan Allah yang tak pernah dibuat. Tidak sebagaimana kenderaan kita. Kita kata kereta merupakan ciptaan Malaysia. Sebenarnya dah ada orang buat sebelumnya. Kita sebut bahawa motosikal Modernas ciptaan Malaysia, sebenarnya dah ada orang buat sebelumnya. Cuma kita tiru sahaja. Maka bila tiru perkara yang sudah dibuat, maka tidak heran. Sebab cipta benda yang pernah dibuat oleh orang lain. Cuma tiru. Cuma tak katalah kita buat roton tiru negara lain. Tak sebut lagu tu. Sebenarnya tiru. Perkataan Badi'
Allah menciptakan langit dan bumi di mana langit dan bumi belum diciptakan oleh orang sebelumnya. Bermakna Allah Ta'ala tak tiru siapa-siapa. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Lalu dia mengacakkan di atas muka bumi ini bukit-bukau. Bukit-bukau dan gunung ganang yang besar dan teguh. Ianya menjadi paku pasak kepada bumi supaya ia tidak bergegar dan tidak bergerak. Langit, bumi, pasak dia adalah bukit-bukau. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bukit-bukau supaya bumi tak bergerak, bumi tak gelosor, bumi tak bergoncang. Ini semua untuk membolehkan kamu tinggal dan berjalan di atasnya. Di bumi pula Allah Ta'ala menciptakan berbagai jenis binatang. Dan kami turunkan air dari langit yang hujan. Lalu kami tumbuhkan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Bukit-bukau yang hebat merupakan ciptaan Allah sebagai pasak kepada bumi. Maka disebutkan di sini bahawa bukit-bukau dan gunung ganang yang besar dan berat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai paku pasak kepada bumi supaya ia tidak bergetar dan bergerak. Ini semua untuk membolehkan manusia tinggal dan berjalan di atas bumi. Di bumi pula Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan berbagai jenis binatang. Sebablah kita tidak boleh menjadi golongan perosak, tidak boleh merosakkan muka bumi. Zaman kita ini muka bumi dah rosak. Bukit-bukau diruntuhkan, tanah bendang ditambul. Habis nak makan apa? Nak makan rumah, nak makan bangunan. Habis bendang-bendang ditambul, bukit-bukau ditarak. Ini kerosakan yang berlaku di atas bumi. Sebab itulah kos hidup di Malaysia melambung, disebabkan kita tidak ada, kita bukan negara pengeluar makanan. Kita terpaksa import makanan daripada negara luar, menyebabkan kos melambung. Beras harga mahal, bahan-bahan makanan mahal, disebabkan kita melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sepatutnya tanah pertanian ditukar kepada kawasan industri. Sepatutnya tanah pertanian ditukar kepada perkampungan, taman-taman baru, perkampungan, rumah-rumah baru. Maka ini di antara kerosakan yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada binatang yang boleh dipelihara dan ada binatang yang liar dan buas. Binatang ada yang boleh dimakan dan ada pula yang diharamkan memakannya. Semua ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai jenis ragam binatang. Ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh. Dan ada binatang yang belum pasti boleh makan dah, sebab tak biasa tengok. Ini semua bukti tentang kebesaran Allah SWT. Bagi kita umat Islam, dalam soal binatang ni, nak makan boleh ke tak boleh makan, tengok kepada tabiat orang Arab. Kita lihat kepada huruf orang Arab. Kalau sekiranya orang Arab menganggap bahawa binatang ni tak boleh makan, kita tak makan. Kita lihat pada huruf tabiat masyarakat Arab. Orang Arab dia minum susu unta dengan kencing unta. Boleh minum tak? Boleh minum. Sebab tabiat Arab minum. Kita pergi Madinah, pergi Mekah, dia sediakan susu. Minum dia rasa masin. Tanya mereka pasal apa? Susu masin, biasa tawar. Tiba-tiba susu ni masin. Kata dia, susu yang dicampur dengan kencing unta. Boleh makan tak? Boleh. Sebab Arab boleh makan, kita boleh makan. Ditambah pula dengan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah meminum susu unta yang dicampur dengan kencing unta sebagai ubat perut. Kalau kita ada masalah yang berkait dengan perut, masalah yang berkait dengan usus, masalah yang berkait dengan anggota dalaman, atau ubat dia ialah susu unta yang dicampur dengan kencing unta, hukumnya adalah dibolehkan. Ini boleh rujuk dalam Babul At'imah di dalam Sahih Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, Allah menurunkan air dari langit yang dikenali sebagai hujan, yang menumbuhkan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Min kulli zaujin karim. Ada pasangan. Ada pokok jantan, pokok betina. Kalau pokok jantan saja tak ada betina, tak berbuah. Contoh kelapa sawit. Contohnya seperti pokok salak. Terpaksa kadang-kadang kita debungakan supaya pokok salak berbuah. Sebab masing-masing diciptakan oleh Allah dengan pasangan masing-masing. Min kulli zaujin karim, dengan pasangan-pasangan mereka. Tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok itu banyak memberi faedah kepada manusia. Hujan, hari ini Malaysia dah lama tak terhujan. Maka kita bila kemarau berlaku, disunatkan kita sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Sembahyang ni dibuat di tengah padang. Buat di tengah padang, kumpulkan masyarakat, datang ke tempat sembahyang dengan pakaian biasa. Pakaian yang dipakai hari-hari, bukan pakaian raya, bukan pakaian setahun sekali, pakaian hari-hari. Hak kita main masjid hari-hari tu, pakaian itulah yang kita pakai pada hari istisqa. Kalau pakai pakaian raya, dia pakai setahun sekali, itu beza. Maka khatib, imam akan sembahyang. Lepas sembahyang, maka diadakan khutbah, meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Di Kuala Lumpur hari ini dah buat. Mereka buat di Masjid Sultan Zainal Abidin di Putrajaya, dengan diimamkan oleh Mufti Negeri Selangor, Datuk Tamiz, jadi imam pada hari ini. Masjid ini belum buat, ada lagi. Itu kemarau, pakat buat istisqa, minta hujan. Sebab di zaman sahabat radhiyallahu anhum, di zaman Nabi, bila berlaku kemarau panjang, maka Nabi, para sahabat, mereka sembahyang istisqa. Lepas sembahyang istisqa, mereka berdoa. Ada di antara sahabat yang berdoa, Allahumma inni natawassalu ilaika binabiyyika. Ya Allah, kami bertawassul dengan Nabi-Mu, ya Allah, maka turunkanlah hujan, hujan turun. Itu berlaku di zaman ketika mana Nabi masih ada. Selepas kewafatan Nabi SAW, berlaku juga kemarau. Nabi dah wafat. Pada masa itu bapa saudara Nabi masih ada. Abbas bin Abdul Muttalib masih hidup. Maka sahabat sembahyang istisqa bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib, dan mereka berdoa, Allahumma inni natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyika. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan bapa saudara Nabi-Mu, ya Allah, turunkanlah hujan, hujan turun. Maka sebaiklah ulama mengatakan bahawa dibolehkan kita bertawassul dengan amal ibadat. Tawassul dengan makna menjadikan amal ibadat kita sebagai wasilah, sebagai perantaraan supaya doa kita diterima oleh Allah. Ini sebenarnya tawassul, wasilah. Tawassul pada orang mati khilaf. Ada sebahagian kata boleh, ada sebahagian tak boleh. Golongan yang kata tak boleh sebab bila Nabi SAW wafat, sahabat tidak lagi bertawassul pada Nabi walaupun Nabi ada dalam kubur. Patutnya mereka baca, Allahumma inni atawassalu ilaika bin nabiyyika, tuju ke kubur. Tak.
Mereka tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi'ammi nabiyika. Ya Allah, aku bertawassul dengan bapa saudara nabimu yang masih hidup. Maka turun hujan. Maka ini golongan yang pertama yang mengatakan bahawa tawassul pada orang dah mati tak boleh. Dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani turunkan hujan, tak boleh. Dengan berkat syekh-syekh demikian yang sudah mati, tak boleh. Ini khilaf. Jadi kita pakai pendapat yang tak boleh lebih baik. Yang kedua, kita boleh bertawassul dengan amal-amal soleh. Jadikan amal soleh kita sebagai wasilah supaya doa kita diterima oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, dia karang satu kitab nama dia Riyadhus Shalihin. Dalam kitab itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah bawa satu cerita yang panjang, bagaimana 3 orang lelaki dalam perjalanan di tengah padang pasir. Tiba-tiba berlaku ribuh pasir, menyebabkan ketiga-tiga lelaki tadi masuk ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba pintu gua itu tertutup, menyebabkan ketiga-tiga orang lelaki tadi tak boleh keluar daripada gua. Nak tolak tak mampu, batu besar. Lalu masing-masing berbincang bagaimana kita nak selamat diri. Takkan ke gua panas, sempit, makanan tak ada, kalau ada pun tahan sehari 2. Lalu mereka kata, kalau begitu kita tawassul dengan amal-amal soleh yang kita buat. Maka yang pertama, berdoa, ya Allah, saya ada seorang ibu, saya masih ada ibu bapa yang sudah tua. Saya sudah berkeluarga, dah ada anak sendiri. Saya takkan makan, isteri saya, anak saya takkan makan, sehinggalah mak ayah saya makan lebih dulu. Tiba-tiba satu hari saya balik lambat. Balik lambat menyebabkan mak saya, ayah saya dah tertidur. Anak saya pada masa itu lapar. Saya tak boleh makan pada mereka sebab mak ayah saya belum makan. Sehingga anak kami menangis. Akhirnya ibu bapa mereka bangkit daripada tidur, baru pergi makan pada mak ayah dan pergi makan pada anak-anak. Ya Allah, dengan berkat amal yang aku lakukan ini, ya Allah, bukakanlah pintu gua ni. Maka pintu gua terbuka sedikit, tak boleh keluar lagi. Kerana terbuka sedikit, tak boleh keluar. Lelaki yang kedua berkata, ya Allah, saya ada sepupu perempuan yang cantik. Saya ada sepupu yang paling cantik, dan saya berhajat kepada sepupu saya itu. Lalu saya telah mengumpulkan kekayaan, saya kerja, kumpulkan duit untuk berzina dengan sepupu saya. Bukan nak kahwin, nak berzina. Bila saya berjaya mengumpulkan harta, lalu saya datang kepada wanita tersebut untuk berzina dengannya. Bila hampir-hampir nak berzina, lalu perempuan itu berkata, ittaqillaha, bertakwalah kamu pada Allah. Menyebabkan aku dalam ketakutan. Lalu aku meninggalkan gadis itu bersama dengan harta-harta yang aku bawa. Tanpa sekupang pun aku bawa balik. Ya Allah, aku bertawassul dengan amal yang aku lakukan ini, ya Allah, yakni meninggalkan kejahatan kerana Allah. Maka pintu gua terbuka sedikit lagi, tak boleh keluar juga. Lelaki yang ketiga, ya Allah, saya seorang ketua, saya seorang bos, saya seorang kontraktor, dan saya ada hamba petugas-petugas saya, ada pekerja-pekerja saya.
Tiba-tiba seorang pekerja saya tak datang ambil gaji. Orang lain pakai ambil gaji dah, dia tahu seorang dah ambil gaji. Tak hadir. Saya tunggu tak hadir. Sehinggalah saya telah mengambil duit gaji dia, lalu saya beli kambing, lembu, unta dan sebagainya, saya teror. Ini pelaburan. Jadi duit kena melabur, tak boleh simpan lagu tu. Dia kena melabur. Saya gunakan duit itu beli unta, kambing, lembu. Saya teror. Sehingga selang beberapa tahun kemudian datang hamba Allah tadi tanya, manakah duit gaji yang aku tinggal dulu? Lalu aku menjawab, kamu lihat unta-unta, lembu-lembu, kambing yang penuhi di lembah-lembah itu adalah kepunyaanmu. Ambillah itu kepunyaanmu. Lalu lelaki itu mengangkut semua sekali unta-unta, kambing-kambing, tidak tinggal walaupun seekor. Ya Allah, kalau sekiranya inilah amal bakti yang aku lakukan kerana-Mu, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ni. Lalu pintu gua terbuka, menyebabkan ketiga-tiga orang lelaki tadi dapat keluar daripada gua. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nak sebut bahawa kita boleh bertawassul dengan amal soleh, tuan. Kita menunaikan haji, kita berdoa, ya Allah, dengan berkat ibadah haji aku lakukan ini, ya Allah, maka sembuhkanlah penyakit aku. Ya Allah, dengan berkat puasa yang aku puasa pada hari ini, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Ataupun niat terpulang pada niat masing-masing. Ya Allah, dengan berkat itu, berkat ini, ya Allah, terimakanlah doa aku ini. Maka itu disebut dengan tawassul bi'amalis salihah, bertawassul dengan amal-amal soleh yang dibenarkan dalam syarak yang tidak ada khilaf lagi. Tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang banyak memberi faedah kepada manusia. Faedahnya ada yang boleh dimakan. Pokok yang boleh dimakan, kangkung, sawi, lobak, kacang, itu boleh dimakan. Boleh dijadikan tempat untuk berteduh, pohon-pohon besar, balak dan sebagainya. Boleh dijadikan ubat-ubatan dan sebagainya. Tongkat Ali, kaci Fatimah, kaci Husin, kaci Hasan, semua Syiah ada. Tongkat Ali, buah meriam, itu Syiah tu, itu malah sebut. Tongkat Ali, kaci Fatimah, pokok Hasan, pokok Husin. Segala-galanya merupakan faedah yang besar yang dijadi oleh Allah Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan berkembang biak dengan hujan yang dicurahkan oleh Allah dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan daripada langit air. Ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut liutahhirukum, untuk kamu bersuci. Maka kita boleh bersuci dengan air. Yang kedua, boleh bersuci dengan tanah. Ju'ilat lana liyal ardu masjidan wa tahura, di mana Nabi sebut dalam hadis, ju'ilat lana ardu, dijadikan bagi kami ini, yakni Nabi dan umatnya, tanah sebagai tahuran wa masjidan, yakni sebagai adat bersuci dan masjid. Maksudnya tanah boleh digunakan untuk bertayamum, satu. Yang kedua, boleh digunakan untuk sertu, yang dibasuh najis anjing dan babi. Ada setengah panggil sama, ada setengah panggil sertu, terulanglah dua-dua lebih kurang. Sebab Nabi sebut dalam hadis, nak menyucikan najis anjing dan babi mesti 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya air yang bercampur tanah. Kalau tak bercampur tanah, maka hukumnya tak suci. Iza wal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna biturab. Apabila bekas kamu dijilat oleh anjing,
maka nak dibasuh dengan 7 kali basuhan, satu daripadanya air yang bercampur tanah. Dua, yang ketiga, mungkin fatwa ni kita rasa benda baru, tapi disebut dalam kitab fiqh. Antaranya disebut dalam kitab Fiqh Sunnah, disebut dalam kitab Siyarus Salikin. Di masjidnya ada Siyarus Salikin kan? Siyarus Salikin bab taharah di Abidah. Dalam kitab Siyarus Salikin jilid nombor 1 bab taharah, karangan Syekh Abdul Somad Al-Limbani rahimahullah, nak sebut, walaupun benda ni kita fikir logik ke tak, tapi kalau disebut dalam Siyarus Salikin, agak-agak tuan-tuan nak tolak ke tak? Nak tolak ke tak? Disebut dalam kitab Siyarus Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Limbani, orang Melayu, mazhab Syafi'i. Nak tolak ke tak? Tu dia tanya tu. Kalau tuan nak tolak, tolak lah. Tak apa saya bebas mazhab pun tak apa. Yang penting ada nas dalam kitab. Dalam kitab Siyarus Salikin, dalam bab taharah disebut bagaimana kalau sekiranya kita pakai baju yang labuh. Pakai baju labuh, pakai jubah. Khususnya wanita. Lelaki dilarang pakai jubah labuh. Kalau dengan tujuan sombong. Wanita dibolehkan pakai labuh. Tiba-tiba kaki jubah dia tu terkena najis, tak perlu basuh, cukup setakat kaki jubah dia tu terkena pasir, maka hukumnya suci. Terus saya sebut tadi. Tak percaya ke tak? Kalau tuan-tuan tak percaya, saya pergi balik rumah ambil kitab Siyarus Salikin baca dalam bab taharah. Nak tolak ke? Ini pandangan ulama Syafi'i. Tapi sebab oleh kerana barangkali kita jarang mengkaji, bila kita jumpa fatwa-fatwa macam ni, kita rasa macam pelik. Syekh Abdul Somad Al-Limbani ni sebut, bila kita pakai baju labuh, kain kita tu labuh tu kena najis, maka dia suci dengan terkena pasir, tak perlu basuh. Dalam Fiqh Sunnah pun sama. Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq jilid nombor 1 dalam kitab taharah pun sama, pandangan yang mengatakan bahawa tak perlu basuh bila pakaian kena najis pada hujung kaki pakaian, dia suci dengan terkena tanah sahaja. Itu nak sebut benda yang disebut oleh ulama. Soal nak pakai tak mau pakai, nombor 2 nak penting, yang penting nak sebut bahawa ini tanah sebagai alat bersuci. Tapi kenyataan dari sebut yang pertama dalam kitab Siyarus Salikin jilid nombor 1 dalam bab taharah, yang kedua dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq dalam bab taharah juga. Balik fal yuraji', masing-masing rujuklah tengok. Tak percaya bakar kitab Siyarus Salikin esok. Merapu Syekh Abdul Somad Al-Limbani apa fatwa tu, bakar kitab Siyarus Salikin. Baca dalam Fiqh Sunnah, ada juga merapu Said Sabiq apa ni, baju kena najis tak payah basuh, cukup dengan kena pasir. Bakar kitab Fiqh Sunnah. Nak pakai fiqh apa? Nak pakai fiqh apa? Fiqh sendiri, fiqh Kasih Ahmad. Itu yang disebut oleh ulama, maknanya jelas bahawasanya bumi sebagai alat bersuci. Walaupun benda tu baru, benda dah lama ulama sebut, tapi kita dah amalkan benda tu dalam masyarakat kita. Dari sebab tu kita rasa macam benda baru. Firman Allah Ta'ala, Haza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Semua ini adalah ciptaan Allah yang mewujudkan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang boleh dijadikan oleh sembah-sembahanmu yang mereka anggap sebagai Tuhan yang lain daripada Allah SWT. Allah yang menciptakan yang hebat, tiba-tiba ada lagi manusia yang sembah selain daripada Allah. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menciptakan. Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala buat perbandingan orang yang derma.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatan wahidah ambatat min sab'a sanabil min kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah suruh kita fikir bagaimana hebatnya Allah. Allah suruh contoh orang derma di jalan Allah seperti dia menanam sebiji benih. Daripada benih sebiji menumbuhkan 7 tangkai pokok. Kalau kita Malaysia pokok padi. Min kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap satu tangkai 100 biji. Maknanya 700 biji daripada sebenih. Itulah kuasa Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah boleh lagi nak menggandakan pahala bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu baru sedikit. Umpama kita derma sedikit, Allah Ta'ala melipat gandakan pahala derma yang kita buat. Umpama seperti sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai, daripada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Ini dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita tengok ada pokok yang biji benih dia kecil, mengeluarkan batang yang besar, buah yang besar, seperti biji durian. Orang Arab sebut Abu Syaukat. Biji durian, biji kecil, mengeluarkan pokok batang yang besar, kemudian buah yang besar. Ini semua bukti dalil tentang kebesaran Allah SWT. Kalau kita fikir dari segi logiknya, mai ke mana buah tu? Mai ke mana buah tu sehingga mengeluarkan buah yang besar? Dari mana? Inilah dalil bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah suruh supaya kita manusia fikir tentang dalil-dalil bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiba-tiba masih ada manusia yang mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah, padahal Allah lah Tuhan yang menciptakan segala-galanya untuk manusia. Apa yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Sebab itulah manusia Allah Ta'ala jadikan sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pentadbir. Manusia tadbir urus masjid, tadbir urus manusia, tadbir urus binatang, haiwan, tadbir urus hutan belantara, mentadbir urus minyak, mentadbir urus udara, mentadbir urus sungai, laut. Semua di bawah kuasa manusia sebagai khalifah Allah. Nak sebut bahawa semua Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia, maka semua berada di bawah kuasa manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pentadbir atas bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabar golongan kafir yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, sedangkan apa yang mereka makan rezeki daripada Allah, apa yang mereka minum daripada Allah, tempat tinggal daripada batu-batanya kepunyaan Allah, dari segi kayu-kayanya milik Allah. Tiba-tiba mereka kufur pada Allah, maka Allah Ta'ala cabar mereka. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata, sebab mereka mencari Tuhan yang lain daripada Allah, maka mereka berada dalam kezaliman yang paling nyata. Orang tanya, apakah kezaliman yang paling besar sekali atas muka bumi? Bunuh orang ke? Tipu orang ke? Perkosa orang ke? Tuduh orang ke? Kezaliman yang paling besar sekali di atas muka bumi adalah syirik pada Allah. Ini dalam ayat yang akan kita baca, Allah Ta'ala menyatakan bahawa inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan zalim yang paling besar. Adalah
zalim yang paling besar, syirik. Orang bunuh orang, kalau sekiranya dia bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala boleh ampun dosa dia. Orang tinggal semayang, kalau dia bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala boleh ampun dosanya. Tetapi dosa syirik Allah Ta'ala boleh amaran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang buat syirik pada Allah, dan Allah ampunkan dosa-dosa yang lain bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Syirik Allah tak ampun. Bermakna kalau dia mati dalam keadaan syirik pada Allah, neraka tempatnya. Sebab tu kita lawan habis-habisan golongan yang tolak hadis. 2-3 hari Malaysia heboh dengan isu tolak hadis. Orang tersebut kau tahu tak? Tahu? Dr. Kasim Ahmad tolak hadis. Isu dia lama dah, tahun 80-an lagi. Dia tulis buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula. Hadis satu penilaian semula, maksudnya dia nak nilai balik hadis. Bagaimanakah kedudukan hadis? Adakah hadis boleh diletakkan kepada sebagai sumber dalam syariat Allah, sumber undang dalam syariat Allah? Maka diadakan satu seminar yang ditaja oleh Yayasan Perdana Menteri Malaysia, yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. Kenal Mahathir? Oh, tak sebelum tu nak kenal Mahathir. Tak kenal. Dr. Mahathir taja seminar pemikiran Kasim Ahmad. Kerana beliau beranggapan bahawa Kasim Ahmad ni ada pemikiran yang luar biasa. Memang luar biasa pun, ahli neraka. Tolak hadis. Dalam hadis yang banyak, hanya beberapa hadis sahaja diterima oleh Imam Kasim Ahmad. Sebab Imam oleh Kasim Ahmad 2-3 hadis sahaja. Kita mengaji Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari berapa ribu hadis ada. Dan ulama ahli sunnah, tak kira lah ulama ahli sunnah Syafi'i ke, Hanbali ke, Maliki ke, Hanafi ke, sepakat mengatakan bahawa hadis yang paling sahih ialah hadis riwayat Bukhari. Dia ada 6,000 lebih hadis. Tiba-tiba Kasim Ahmad diterima 2-3 hadis saja. Maknanya dia lebih hebat daripada Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kedudukan hadis yang nombor 2 dalam Islam ialah Sahih Muslim, yang dikarang oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Bushairi An-Naisaburi, yang dianggap sebagai kedua hadis yang paling sahih. Campur tadi 6,000 lebih, yang ni pula 6,000 lebih, berapa ribu dah. Tiba-tiba Kasim Ahmad terima 2-3 hadis saja. Yang ketiga, Jami' Sahih, yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu. Berapa ribu hadis dalam tu. Yang keempat, Sunan Abu Daud, yang dikarang oleh Imam Abu Daud. Berapa ribu hadis. Yang kelima, Sunan Ibnu Majah, yang dikarang oleh Imam Ibnu Majah. Berapa ribu hadis. Yang keenam, Sunan An-Nasai, yang dikarang oleh Imam An-Nasai. Maka ini disebut dengan Sunan Sittah, yakni sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sebanyak 6 buah kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang terkemuka dalam bidang hadis. Yang pertama Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasai radhiyallahu anhu. Maka hadis-hadis yang sebanyak 6 buah ini, yang nilai dia ribuan hadis, hanya diterima oleh Kasim Ahmad 2-3 hadis saja. Bayang siapa Kasim Ahmad? Dan orang yang bernama Mahathir Muhammad, dia kagum dengan pemikiran tersebut.
Sehingga dia tubuh satu seminar yang ditaja oleh Yayasan Perdana Menteri Malaysia. Bayang, ini ajaran sesat yang difatwakan oleh JAKIM sebagai ajaran sesat. Balik rumah boleh tengok dalam Google. Tengok dalam Google, cari fatwa JAKIM berkenaan dengan Kasih Ahmad. Ada fatwa tahun bila, fatwa kali yang keberapa, mengatakan bahawa ajaran ini adalah sesat. Bila sebut sesat, sama sebagaimana Al-Arqam. Ingat Al-Arqam? Sesat kan? Bagaimana nasib dia? Diharamkan, ditangkap, didakwa, disuruh supaya buat kenyataan terbuka dalam TV. Saya dan pengikut-pengikut saya pada hari ini telah bertaubat dan saya tidak akan mengulangi lagi ajaran sesat saya. Saya Kasih Ahmad bebas. Patutnya dia dengan Mahathir masuk TV. Saya minta maaflah kepada rakyat Malaysia sebab saya sesat dan saya bertaubat kembali kepada agama Allah. Okey tak? Sehingga orang agama pun disebut lepas mana? Dia kata kalau sekiranya kita mendapati bahawa Dr. Kasih Ahmad ini didapati sesat, maka kita akan ambil tindakan. Didapati apa? Memang dah sesat. Tak payah sebut didapati bertapih dah, tak tapih dah. Memang sesat sebab tolak hadis. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat pada Allah. Derhaka pada Rasul bermakna derhaka pada Allah. Tolak Rasul bermakna tolak Allah. Tak faham lagi? Firman Allah Ta'ala ayat kedua, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa sahaja ajaran yang diperintahkan oleh Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, ambil dan amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa sahaja ajaran yang dilarang oleh Nabi, maka hendaklah kamu tinggalkan. Ini sebut dalam Quran. Sebab Allah Ta'ala nak iktiraf Nabi, sunnah dia, hadis dia sebagai sumber kepada agama Islam. Nombor 3, firman Allah Ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak bercakap kecuali wahyu daripada Allah. Makna hadis Nabi, wahyu daripada Allah. Tiba-tiba dia tolak. Nauzubillah min dzalik. Di antara pandangan yang hebat, dia kata ulama-ulama ni mengaruh. Syafi'i, Hambali, Maliki mengaruh. Pandai-pandai buat undang-undang, pandai-pandai buat hukum hakam. Maka di antaranya dia kata bahawa bagi wanita pakai tudung tak wajib. Tak wajib wanita memakai tudung. Sebab wanita pakai tudung menyebabkan rambut tak masuk oksigen. Rambut adalah bahagian yang kena sapu ketika ambil sembahyang. Tak wajib pakai tudung. Di sini bermakna dia telah menolak Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, "Wajlib ala juyubihinna wa la tabarrujna katabarrujil jahiliyah." Dalam surah An-Nur Allah menyatakan bahawa wajlib ala juyubihinna wa la tabarrujna katabarrujil jahiliyah. Dan hendaklah mereka itu melabuhkan tudung mereka, melepasi jaibun. Ni jaibun. Satu disebut jaibun, 2 jaibani. Kalau banyak, juyub. Wajlib ala juyubihinna, hendaklah mereka melabuhkan tudung-tudung mereka, melepasi poket-poket mereka. Siapa sebut? Allah sebut dalam Quran dia. Wala tabarrujna katabarrujil jahiliyah, dan jangan kamu berhias sebagaimana wanita jahiliyah berhias. Dia tolak ayat ni. Dia kata pakai tudung tak wajib. Dia tolak siapa? Tolak Allah SWT. Faham? Tak faham bodoh.
Kita baca Quran 1, 2, 3 buat tak faham, lagi bodoh. Quran buat tak faham, lagi bodoh. Sampai begitu sekali. Tapi kenapa tak ambil tindakan? Sayang sangat ke golongan sesat macam ni? Sebab itulah kita doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah, petunjuk pada dia, supaya dia taubat kembali kepada agama Allah SWT. Dan bagi kita umat Islam kena beri peringatan supaya kita tidak terpengaruh dengan golongan-golongan seperti ini. Tambahan pula golongan ini dianggap sebagai orang bijak, orang yang ada pengaruh, orang yang dianggap sebagai hebat. Maka bimbang dengan unsur-unsur kehebatan, kepandaian yang mereka ada, menyebabkan kita terpengaruh dengan fikrah mereka. Fikrah yang dikenali dengan fikratul haddamah, fikrah yang meruntuhkan akidah. Na'udzubillah min dzalik. Orang mengaji syariah, dia akan jumpa bahawa dalam syariat ni, undang-undang Islam diletakkan pertama sekali, tempat ambilannya pertama ialah Al-Quran. Yang kedua sunnah ataupun hadis Nabi. Yang ketiga ijma', kesepakatan ulama. Yang keempat qiyas. Ini bagi orang yang menganut mazhab Syafi'i. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4 yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang sepakat 1 dan 2 merupakan tempat rujukan kepada hukum hakam Islam. Sebab apa? Tidak semua perkara yang disebut dalam Quran detail. Sebab tu kalau orang tolak hadis ni, kita tanya dia, kamu semayang, kamu ambil semayang di mana? Yang kamu semayang rokok sujud, ambil di mana? Dalam Quran ayat mana yang sebut semayang rokok sujud? Ayat mana? Tak ada ayat Quran yang menyebut semayang rokok sujud. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut perintah semayang sahaja. Aqimus solah, tunaikan semayang. Allah Ta'ala tak sebut buat rakaat. Allah tak sebut rokok sujud. Jadi bagaimana kamu semayang kalau sebenarnya kamu hanya pakai Quran semata-mata? Maka Quran ini diterjemahkan oleh sunnah Nabi SAW. 13 tahun ketika di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 23 tahun Nabi terjemahkan Quran secara amali. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, cukup. 23 tahun Nabi wafat pada hari Isnin 11 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Nabi terjemahkan. Dan nak sembahyang bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Khuzu anni manasikakum. Dan ambillah daripada aku bagaimana cara-cara kamu mengerjakan ibadah haji kamu. Nabi tunjuk. Maka bagi orang yang tolak hadis ni, barangkali dia tak sembahyang. Mandi janabah, ambil mana mandi janabah? Ambil mana mandi janabah? Kalau tidak dihuraikan secara detail di dalam sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah telah meriwayatkan kata dia Rasulullah SAW mandi janabah. Yang pertama sekali Nabi buat ialah Nabi basuh kemaluannya. Kemudian Nabi ambil sembahyang sebagaimana air sembahyang. Dan kemudian Nabi basuh anggota yang sebelah kanan dan diiringi dengan anggota sebelah kiri. Kemudian last sekali Nabi basuh kaki. Sempurnalah apa yang disebut sebagai mandi janabah. Ini boleh rujuk dalam kitab Mustika Hadis jilid nombor 2 dalam bab mandi janabah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Boleh cek tengok. Nabi sebut cara detail, Aisyah sebut cara detail bagaimana Nabi mandi janabah. Jadi orang yang tolak hadis, bagaimana dia mandi janabah? Agak-agak anak seorang pun tak mandi janabah. Lahir seorang nama Marina, tak mandi janabah. Lahir seorang nama Mukhris, tak mandi janabah. Lahir seorang nama apa lagi, Muzani, tak mandi janabah. Barangkali sebab dalam hadis
Didetailkan. Quran hanya sebut wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau sekiranya kamu berjunub, hendaklah kamu bersuci, yakni mandi. Setakat tu. Bagaimana mandi? Basuh kepala saja ke? Basuh tangan sahaja ke? Tidak didetailkan oleh Quran, kecuali ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil wudu. Bagaimana ambil wudu? Kalau hanya kita ambil dalam Quran semata-mata, Allah Ta'ala berfirman, "Iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Dan apabila kamu nak sembahyang, basuh muka kamu. Agak-agak kita buat lagu tu, nak sembahyang basuh muka. Kemudian basuh tangan sampai siku. Kemudian sapu kepala, basuh kaki. Lagu tu ambil sembahyang. Orang tasik gerubung, lagu tu ambil sembahyang. Sebagaimana disebut dalam Quran. Lagu tu kan. Pertama basuh muka, basuh tangan sampai siku, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bayn, basuh kaki. Komok masuk ayat ke hidung tak disebut. Tu ambil mana? Kalau tidak daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan ni dah tahu lah dia ambil sembahyang di mana. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Ulama bincang bagaimana sapu kepala. Sapu kepala tu agak-agak lagu mana? Ambil kepala celup ke kepala, bagaimana sapu kepala? Allah Ta'ala tak sebut ambil tangan sapu kepala. Allah Ta'ala sebut wamsahu bi ru'usikum, sapu dengan kepala kamu. Nak sapu lagu mana? Kalau tak ambil hadis, tak ambil pandangan ulama. Mazhab Syafi'i, kalau masjid nasi gerubuk mazhab Syafi'i lah, sekurang-kurangnya 3 helai rambut sapu. Maka sah wudu dengan syarat rambut yang berada dalam had kepala. Luar daripada had kepala tak sah. Contoh wanita, rambut dia sampai kat lantai, dia ambil rambut yang hujung dia selam dalam kolah 3 kali. Sah tak ambil wudu? Tak sah, sebab bukan dalam had kepala. Had kepala dari depan sampai belakang, itu disebut dengan had kepala. Yang atas lantai itu dia panggil had lantai. Itu didetailkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan mazhab Syafi'i, saya tak tahu mazhab apa di sini. Dalam mazhab Hambali mengatakan bahawa sapu semua. Sebab untuk mengelakkan khilaf. Ada yang kata 3 orang, ada yang kata sebahagian. Nak menolak khilaf, maka dalam mazhab Hambali sapu semua, ambil seluruh tangan, sapu daripada awal sampai belakang, tarik ke depan balik. Itu mazhab Hambali, untuk keluar daripada khilaf pula. Sebab itulah nak kena pakai hadis, nak kena pakai pandangan yang dikemukakan oleh ulama. Tapi golongan ini ditolak hadis, ditolak pandangan ulama. Dia kata ulama memandai-mandai dalam perkara syariah. Malam ni saya nak beri satu soalan. Balik rumah buat assignment, bulan depan main jumpa. Orang yang boleh jawab, kita belanja biusu. Nah, boleh? Main bisik apa dah? Kita bagi hadiah insya-Allah, belanja biusu. Jibril AS datang jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat berlaku? Nabi jawab, aku pun tak tahu bila kiamat berlaku. Kemudian Jibril tanya lagi, bagaimana alamat kiamat? Apakah alamat kiamat? Maka Nabi sebut alamat kiamat, antalidal amata rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asy-syai yatatawanuna fil bunyan. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman, hadis yang awal sekali, hadis nombor 1 atau 2 dalam kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi, dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang nak tanyanya ialah antalidal amata rabbat. Jawapan ni tak boleh kita tahu.
Dah depan main jumpa bagi assignment yang bertajuk Antalidal amata rabbataha. Apabila hamba melahirkan tuannya, maka kiamat datang. Mana kita tak boleh faham hadis kecuali nak kena rujuk pada ulama. Penafsiran yang dibuat oleh ulama. Syarah-syarah hadis. Kalau Sahih Bukhari disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau dalam Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Al-Minhaj ala Syarhi Sahih Muslim. Maka bila tengok huraian yang dihuraikan oleh ulama, tahu kita faham. Tidak, tak boleh faham apa maksud apabila hamba melahirkan tuannya, maka kiamat datang. Siapa yang ada jawapan boleh bulan depan insya-Allah. Bulan hari ni tak kira, kita ke bulan depan mai bisik. Ustaz, hamba melahirkan tuannya, saya dah baca dalam internet tu, maksudnya ni. Okey tak apa. Dia penting ada jawapan. Lepas tu kita belanja makan insya-Allah. Nak sebut apa? Poin nak sebutnya bahawa perlu pada rujukan ulama. Perlu rujuk pada ulama. Tidak sebagaimana golongan yang menolak ulama. Bukan setakat menolak ulama, tolak hadis Nabi. Nabi SAW tidak meninggalkan pada kita harta. Nabi tidak meninggalkan dinaran wala dirhamah. Mah perak Nabi tak tinggal. Walakin yuwarrisul ilma, tetapi Nabi meninggalkan pada kita ilmu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris Nabi. Tiba-tiba main golongan kemudian tolak ulama. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan bagi kita semua untuk kita jaga iman kita, dan kita doakan kepada pihak yang telah menyewing itu supaya kembali kepada syariat Allah. Umur tua dah 80-70 tahun dah. Elok bertaubat dah. Cukuplah melakukan kemungkaran di alam bumi Allah. Melakukan kezaliman yang maha besar. Cukuplah. Taubatlah pada Allah. Dan kita doakan pada pihak berkuasa, mudah-mudahan mereka diberikan kuasa oleh Allah untuk bertindak menghapuskan benda-benda yang mungkar seperti ini. Sebagaimana benda-benda mungkar ini yang pernah dihapuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dihapuskan oleh golongan-golongan sahabat. Di antaranya Sayyidina Ali, mereka bantras golongan Qaramitah. Golongan Qaramitah merupakan satu golongan daripada Syiah yang melampau, di mana golongan ini telah diperangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mai zaman kita biarkan golongan yang melampau ini hidup berkembang pemikiran mereka. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada golongan yang berkuasa supaya mereka ambil tindakan kepada golongan yang sesat ini, dan termasuklah kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga keimanan kita supaya tidak terpesong dengan golongan-golongan yang sesat daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung ketika lain ayat yang ke-12 daripada surah Luqman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi